Hai semua, hari ni saya nak cari madu ya. Madu yang boleh menjadikan saya seorang madu. Boleh duduk, yang boleh bagi suami dia kahwin dengan saya. Bukan kita minta zina, kita minta laki dia bimbing kita. Boleh pergi sembahyang masjid sama-sama, boleh pergi tarawih sama-sama. Kita pergi 3 orang sambil dengan anak kita. Yang pastinya laki tu dia ada anak kecil. Saya tak nak anak yang umur 20 tahun semua, saya tak nak. Sebab saya pun umur 20-an baru. Okey, saya tak boleh beranak. Jadi saya minta madu yang boleh terima saya sebagai seorang madu. Boleh tak boleh tarik-tarik rambut ya, tak nak tarik-tarik rambut. Dan suami dia tu tak apa, kita akan berhadiahkan, tak perlu bayar hantaran kat saya, tak perlu bayar mas kahwin kat saya. Saya akan bagi 100k automatik untuk dia menjadi suami saya. Dan madu saya akan bagi hadiahkan dia kongsi emas 916 dengan saya. Rumah saya akan bagi sebiji kepada lelaki yang sanggup jadikan saya seorang isteri. Sebab saya tak ada nak mengandung, saya nak suami orang. Ya, suami orang yang ada anak kecil. Okey, yang ada anak kecil, kita akan hadiahkan 100k. Rumah atas nama dia kita akan hadiahkan. Dan isteri tak perlu risau. Kita boleh duduk satu rumah sama-sama, susukan anak sama-sama, masak sama-sama. Yang paling pentingnya kongsi kongsi suami satu katil sama-sama. Tak perlu nak tarik-tarik rambut, aku tarik tarik aku, tak perlu. Okey, makan sama-sama kalau boleh, kalau makan talam pun tak kisah. Yang paling penting saya nak suami tu, ciri-ciri dia mestilah suami orang, umur 30 ke atas. Yang paling baik, lepas tu madu yang tak tarik rambut saya, tak marah-marah saya, tak santau saya. Yang keempat, boleh menjadi hubungan keluarga yang orang kata yang diredoi. Yang suami dia boleh bangkit pagi sembahyang masjid semua, boleh membimbing saya. Saya akan hadiahkan 100k. Saya hanya nak lelaki orang, suami orang yang masih ada anak kecil. Kita akan berhadiahkan 100k dengan rela hati. Yang berminat boleh jumpa saya dekat area KL untuk ambil borang dengan saya. Kita akan hadiahkan ni. Hadiah ni hampir bernilai 100k untuk isteri anda yang sudi menjadi madu saya. Saya minta suami orang sahaja yang ada anak kecil. Okey, terima kasih semua.